Hai, kembali lagi tadi di Sakit teraka, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di kita ada poni dan tapi yang satunya pandang cuma jadi juga membagi dan buat apple hari ini kita buat apple dia ni apple ada nama produk konten dia sebenarnya hari ini kita dapat cuma sebenarnya tahu ingat mana bila ini kena foto yang sebenarnya ada hal itu kita lagi itu hari ini kalau ini nak akan kita buat lagi ini nak buat juga yang berantara dua saya buat lain saya buat ini lagi ini lagi ini saya buat lagi karena ini ada sampai dalam ini saya buat lagi. Okey, sekarang kita tinggal dua dulu ni. Ini bahasa dulu ni. Kita koyak dulu tu bahasa. Koyak dulu lah. Kalau kita bahasa lagi mau kita koyak dulu. Ini kita koyak dulu kulit dia ni. Kita guna pisang ni. Mudah untuk koyak dia kulit dia ni. Kalau perkara guna pisang ni pun payah juga. Okay, kita dah nak siap dah ni, ada sikit lagi. Okay, sekarang ni kita dah siap dah ni. Lepas tu kita dah siap dah sangga lighting tiba-tiba hilang. Okay, sekarang kita dah siap dah ni wafer kita ni. Sekarang ni kita kena gigi wafer ni dulu. Lama dah gigi guna pisang. Saya gigi dulu ke basuh dulu What? Saya gigi siap-siap dulu paling kita basuh, okay? Kalau lighting kita sangga lah, saya lighting. Itu okey sikit Kita belum tahu lah boleh guna pisang ni boleh. Boleh je, okay. Lagi, nama kau pun pulang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kawan, aku happy. Ayo lah. Boleh lah pisang ni. Boleh je, cuma dia tak kotor sangat. Sekejap saya pisang satu lagi lah. Sekejap. Okay. Sekarang kita kena guna pisang ni. Guna pisang ni sekejap. Yang ini kita cuba yang ni. Lepas ni kita basuh. Okay. Jangan buat siapa panjang lah ni. Nanti kita nak guting, nak gaya. Nanti nak saya guting. Okay, sebab ni kita dulu lepas kita nak gaya lah. Saya guting kita nak gaya lah. Okay. Kita beri gigi je lah dia ni.
Gigi dia macam mana pun. Gigi dia macam mana. Jadi kau kena taruh sikit. Whatever jadi kau taruh lah sikit rupanya. Kau taruh lah banyak ni. Yang ni kau nak simpan dulu. Kau tak dekat sini. Yang ni kau nak belah je sebab kita akan blender semua dia lepas ni. Kita berkata saya mengucapkan terima kasih yang telah subscribe sudah. Dan kita dah sampai, kita dah mencapai 440 terima kasih yang telah subscribe sudah. Kita mencapai 300 Zaya lah saya nak minta. Kalau bila lah kecil apa. Oh, okay. Kalau kena buat hati-hati lah tapi kena tahan ni. Sebelum dah pinggir dah mudah. Kita dah belah kita dah siap semua tadi. Dan kita kena masuk ke dalam blender. Okay. Kalau orang buat sebuah panjang. Kita gunting 3 air nanti saya tunjuk macam mana rambut dan raya. Kalau kena stay tune lah tu banyak konten masalah konten yang ini kita coba lepas ni tu kita cicir dia sambil blender dulu juga. Okay, sekarang ni saya akan blender, saya akan basuh panik lah dulu. Saya pergi basuh dulu ni blender kita. Yang saya pergi basuh dulu handphone ni yang baru kita masuk ke dalam ni. Okay, saya pergi basuh dulu kejap. Yang korang stay tune tengok konten ni sampai habis. Okay, and jom pergi basuh. Let's go. Okay, sekarang ni kalau dah tengok ni saya dah siap ada basuh ni. Walaupun kita dah bersih dah. Ini dah bersih dah walaupun kita. And sekarang ni kita akan masuk ke dalam blender. Okay. Masuklah yang ini yang besar ni kau tinggal je dulu. Kau masuk dia lain dulu. Ni saya tak tahu lah jadi ke tak. Itulah. Okey. Ni yang kita tepi ni kalau buai lah dulu bagi cuci. Okay, bagi cuci bagi buai dulu. Okey. Macam ni kita dah masuk kan ni, saya buat sikit je. Kalau korang ni apa-apa saya sikit, saya sorry ya nak masuk. Isanya beli air tu. Ni saya malah nak beli, saya nak cuba buat air kan demi korang. Okay? Ni korang cicir je dia. Okay. Korang cicir kecil-kecil. Korang hancurkan je dari bentuk yang kecil. Okay, kalau cicir dalam bentuk yang kecil. Kejap. Okay, ini dah kalau kita dah hancur lagi kecil ni kita letak kat tepi je. Okay, kalau benar kat tepi ni saya dah hancur ke dia. Berat, ni sudah hancur ke dia dah. Dan sekarang ni kita nak pergi blender. Blender lah. Apa yang ni, yang ni kita tinggal je untuk kita tabur perhiasan dia nanti. Okay. Dan juga kita blender dulu. Sebab kita pakai blender macam biasa lah. Kita blender tempat ini kita biasa blender. Okay. Dan lepas tu banyak saya tunjuk lah makinan apa ni pada ni yang juga saya beli kue apa ni makinan kita ada sebelah ni tu kita buka bawah sana saya buat air dulu. Banyak saya tunjuk juga apa makinan saya beli buka dalam ni tu sebelum kita buat. Okay. And itulah kita blender air sebab coklat beli. Ini pukul 30 lebih dah. And jom kita blender. Let's go. Okay, sekarang ni kita akan blender dekat sini lah. Saya akan blender cepat saya biasalah. Sekejap saya nak ambil dulu kejap. Kejap. Kita ambil pinggir dulu kejap. Kita nak tutup. Sebab dulu ni idea video. Sekarang ni idea video. Saya tahu sini kok idea sedar. Sebab dia tidur dari bilik. Jadi kemudian ada macam ni. Okay, kira ni. Macam ni kita buka dulu. Buka dulu plug ni.
Jadi kita buka dulu pula ni wayar ni. Dan lepas tu kita kena ambil ni. Tak ingat kita kena masuk ke gula air dah sikit sebab kita ni nak blender. Macam mana je saya ambil air dulu kejap. Masuk ke gula, saya tahu lah, saya tahu ada tiga ajam lain, tapi saya cuba buat lain. Saya dah jadi kita kena masuk ke gula. Sebab sini kita sambung balik. Kita pertama tu saya lupa nak berbahaya. Saya lupa nak bergula. Air tu pada masuk dulu. Dah banyak dah tahu tu. Kalau bagi dia penuh lipa gitu kalau masuk dah okey lah tu. Okey, yang lepas tu kalau masuk ke gula. Tapi tak tahulah jadi ke ayat saya buat ni. Tapi kalau jadi, korang bolehlah cuba buat. Kalau tak jadi, kau tak payah buat. Okey, korang tengok je konten ni. Sebab saya kepo juga, kalau tak jadi pasal kepo juga. Kita konten ni. Okey, masuk ke gula. Kalau masuk lagu mana korang nak. Okey. Tapi saya tak tahulah jadi ke ni. Tapi kalau tak jadi, kau tak payah buat kat rumah. Saya tak tahu apa cerita jadi je ni. Tapi dah je lah. Kita blend dah ini. Let's go. Okay, sekarang ni Syakir letak komen di situ lah pula. Kita tukar letak air ni lah pula. Okay, kita ke blender. Syakir letak air di sedar ni. Pasal baik ID tak sedap. Okay, kerana tengok ni saya dah siap dah blender. Macam sedap je apa ni. Macam sedap kan apa. Tengok bunyi game macam ni. Okay, saya ni ID tak sedap. Saya ni kita kena buat cepat-cepat lah. Okay, ambil dengan tutup pula dulu lah. Sebab bahaya. Sebab ID takut dia buka pula ni. Okey, sekarang ni kalau tengok Rasha dah blender dah air ni. Tengok ni kita dah siap dah blender, kita tengok ni. Wow. Tapi saya tak tahu lah mana ni kedai ni. Sebab saya tak boleh nak rasa kita poso. Tapi tak tahu lah mana ni kedai. Tapi tak apalah, saya bergula tadi banyak je kalau tengok tadi. Belum flashback balik. End of flashback. Ada gula saya banyak je tadi. Tapi tak tahu lah mana ni kedai. Cuba kedai kamera ni. Sekejap, saya lighting okay. Yang saya ni kita ke masuk ke air batu lah, ais batu. Tapi saya tak ingat masalah kalau saya masuk ke ais batu awal nanti saya minum buka puasa kat kita awal. Tapi kalau tengok je montage macam biasa dekat kita nak buka kita ke air batu lah. Yang lepas tu kalau masuk ke lah ni. Kalau masuk ke selalu pun tak apalah. Kalau masuk ke air pun tak apa, kalau kacau lah bagi dia. Yang lepas tu kalau masuk ke lah air batu, ais batu, yang kalau minum masuk ke dalam air minum. Jatuh. Ada hantu kah? Kita ada hantu kan? Kita sabar. Bukan jatuh puyuk kita nak rasa kan? Jadi jatuh. Jadi sekarang kita dah siap dah air kita ni. Nanti saya masuk ke ais batu. Saya kecuali ke dalam gelas okay? Dan korang boleh tengok je montage. Kalau sedap saya kira oyak balik. Kalau tak sedap, korang tak perlu buat. Okay, kalau asal minum bukan pasal kalau tak sedap, saya tahu tak sedap, korang tak boleh buat lah dekat rumah. Asal saya bagi tahu awal dekat korang, korang tak boleh buat. Tapi kalau sedap, korang boleh cuba buat dekat rumah masing-masing. Okay? Dan asal minta sangat korang tengok video saya buat hari ni biar mencapai 100 view ke atas video-video Ashraf. Okay? Dan asal berharap sangat korang boleh tengok support konten Ashraf. Okay? And itulah. Ya, saya nak bagi tahu kita makin berbuka puasa kita hari ni gapo ala-ala tu kan. Ala-ala korang boleh tengok saya buat air. Nanti kat air saya kira montage je untuk ais batu ni kita selesai dah buat air. Kita dah kat tepi benda lain. Lepas ni kita sipek. Yang pertama kita ada
Okay, jumpa kejap lagi. Ada masalah sikit. Kita sambung balik sebab masak ni. Ada JNT siapa jual bayi siapa ni. Okay, saya tahu jual pula dah. Kita kena buat konten balik. Dah itu okey ni kita nak senang. Kita tak, kalau kita tak. Okay, yang pertama kita ada kuih ke apa ni? Kita ada onde-onde. Onde-onde kuah berkali. Okay, lepas tu kita ada sambal. Kita ada sambal. Kita lihatin. Okay, yang pertama kita ada sambal. Yang pertama, yang kedua kita ada sambal. Dua ya tu. Sambal ada. Lepas tu kita ada makanan untuk moreh. Kita ada ni. Kita ada apa dia panggil tu? Iti kayu Lepas tu kita ada kuih ke benda panggil ni. Kuih ke benda panggil. Kau cuba komen apa panggil apa ni. Ni kau tak boleh tahu lah berapa harga ke. Asal tak mana nak bagi tahu korang ke. Asal mana nak bagi tahu korang. Okay, lepas tu kuah ni baru moreh baru ni. Dan kita ada lagi moreh kan. Kita beli lepas pada tu. Penghari tu lah sebab korang yang mula-mula puasa tu. Kita ada makan colek malhab tu kan. Selepas pada tu. Okay. Lepas tu kita ada kuah dia. Kita ada apa ni? Kita ada ikan bedah. Ikan bedah. Kita ada ikan patin poyo. Nak nak makan gula ikan patin dengan air goreng. Macam sedap ya. Kita macam beli ikan patin hari ni. Okay. Buka balik lah. Pani buat cara buka. Okay. Dan lepas tu kita ada air ni. Air kutu-kutu air. Lepas tu kita ada ke mana abang ni? Kita panggil ni kita ada sanggupa. Lebih dua sanggupa. Supaya ni sanggupa juga. Lepas tu kita ada sup. Ada sup ni. Apa ada sup. Dan kita ada untuk moreh juga ni. Tahu lagu apa nak panggil ni. Yang macam cicak dengan cicak gitu. Lepas tu tak ada dah lah. Tu lah lepas tu kita akan beli malam ni lah pula. Colok-colok apa kita beli kedai-kedai kedai ninja. Okay. IT.